Assalamualaikum, selamat pagi geng. So hari kedua. Ni muka-muka. Ni. Sekarang tengah tunggu bang untuk book Grab untuk pergi naik kabel car. Main entrance lah. Okey. Main entrance. Syah. Ni semua bangun awal ni. Kabus geng, kabus. Kabus tebal ni. Ni sekarang ni jam pukul 9 pagi. Ni salji tak nampak apa, salji terus. Kabus tak nampak apa. Tak, sorry lah kita duduk kulim. Okay, dah sampai dah dekat area kabel car ni. Tu lah cakap dia tak buka ni. This one is future talent for digital content. Tapi kalau tak ada franchise, jadi franchise dia tak siap. Kalau dia pun nak maintain. Macam mana dia pun nak maintain rasa dia. Ni lah perbola orang lelaki. Bukannya main cabang kosong. Semua topik biar orang ni. Tak kerja pun maintain lah kita buat. Tak ramai tu. Dia tak pick ke. Okay, masih lagi tengah queue untuk naik gondola ni. Kayaknya beda sini kok. Dah sampai. Jom kita explore dulu. Ni harga dia. Masih. Murah. Ni untuk apa nama faham punya ni. Tengok mana. Kalau tukar alamat dapat? Hello. Tukar alamat dapat? Dia lahir. IC sekarang tak boleh baca. Jadi nak kena beli dekat kaunter. Okey, tiket pun dah berjaya secure. So, ya anda boleh beli sendiri malah anda boleh kat Klook lah. Kalau awak in sini harga dia dalam RM168. Kalau beli kat Klook RM88. So, kita masuk.
you'll never know. You got me sober, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. Technology from the alien invasion. Waking alone now, not getting closer, you feel me. Stand back. That's where the goal gets. You copy that. So done looking for love, don't call me. So done running around. I'm so done looking for love so blindly. You got me sober, you make it all slow down, not getting closer. Okay, memang best independent tu. Hampa kena try sekali. Memang best. Dia psycho kita lah. Dia main dengan kita punya main game. Kita ni sekarang kita nak menuju ke next game. Ni kedai souvenir dia. Macam mana Syah pengalaman ride tu? Syok, kita kena immerse horror-K sikit. Betul. Baru best dapat sini dulu. Apa ni? Yang ni tak. Saya tak mau. Sebab yang apa? Global Defender. Global Defender ni kami punya next ride kami. So sekarang kita queue. Dah halu buat. Red stain, thinking of black, flicker shade on your face, pouring rain. Okey, dah settle dah naik. Laju kau kan. Dia speed kau. Misplaced, Jangan Man. Laju tak? somewhere to Laju mana kan? don't Boleh wanna naik. leave. Just one more drink. Tapi sebelum naik tadi kecil perut kau ah. Dia naik tak marah. About anywhere, anyone else. Ayo. Maybe I could have loved you in another timeline. Could you have loved me too if our stars aligned? Oh tu. Maybe we were Kita naik roller coaster tu dulu. in a past life. Lepas tu kami kat shop. Same souls with different names. In a past life, in a past life. Ada show untuk Rio ni. Heartbreak, keeping in time with the beat of that old refrain. Sideways, like I knew you before. I can't Sampai dah shake kawasan Ice Age ni. feeling I'm losing something that we just found. One in a million, once in a lifetime. Only a moment, that's all we got. Maybe I could have loved you in another timeline. Mati sikit lah. Could you have loved me too if our stars align? If our stars align, maybe we were twins. Sekarang aku record pakai kamera iPhone sebab Past bawa life, kamera semua simpan dalam locker. same souls with different So kita nak menuju ke names. kawasan Ice Age lah. In a past Kita ada punya life, in a tempat game. past life. Okay, dah sampai dah kawasannya. Masuk. Meet you in a dream, I'll meet you in a dream. Meet you in a dream, I'll meet you in a dream. Meet you in a dream, I'll meet you in a dream. Meet you in a Okay, ni dah settle dah naik Ice Age tu. Tengok apa bagus. Memang best lah. Best lah tau. Boleh ya. Dah mau balik ni. Boleh dah. Best, best. Aku belum buat dia punya live stream dia tu. Ui, memang speed. Gila memang speed dia.
love. tak berguna. Dia kono banyak kono. If Main our kono ring. stars align, maybe we were twin flames in a past life. Same songs with different names. In a past life, in a past life. In a past life, in a past life. Dia ada tambah lagi. Dekat kawasan SH ni dia ada satu kafe tau sebelah dia. So boleh lah kalau nak beli. Kalau sekarang nak alas perut boleh lah. Nak alas perut. Dia macam konsep IKEA sikit. Konsep IKEA sikit. Anak ayam kosong ke apa? Kan ayat yang cup-cup. Oh tu ada tu. Saya ada wonton noodle pun dah banyak lah. Tapi harga dah harga standard lah. Bukan standard pun, standard genting lah. Ada juga sandwich, buah-buahan kat sini ni, watermelon RM10. Itulah konsep dia. Okay, ni apa yang kami ambil untuk lunch lah. Sekarang dah pukul 2.30 petang. Tadi breakfast pun tak puas no, Syah. Breakfast tadi pun tak puas. Pilihan silap pagi tadi breakfast. Makan wrap memang tak kenyang lah. So, okay. So, ni total dia lah. Namun lagi okey lah. Makan dekat-dekat dalam kawasan yang macam ni lah. Bilang pemain dekat kawasan macam ni memang tak nak expect kata murah sangat lah. Tapi berbaloi lah. Okey lah. Okay geng, kembali lagi balik dengan Canberra. So dah grab quick lunch. Sekarang ni kami on the way nak pergi ke kawasan area yang boleh main boat tu. Sekarang kita follow Akram yang lead lah. Sebab Akram pernah main yang dah main boat tu. So kita follow lah. Sekarang ni jam pukul 3 petang. Cuaca sangat cerah hari ni dan cantik. Voyage to Moon Heaven. Tak apa. Jom. Nah, kita lagi pun kita nak balik lah. Ni tahap 2. Kena queue sikit. Ramai juga. Dia goyak. Dia goyak-goyak. Itu kena pada. Keman. Tengok surprise. Tak apa. Pasal tak pasal. Sebenarnya aku bawa baju hujan. Ni dah ni, sampai dah ni. Oh, depan dia orang. Oh, kaki basuh. Pasal tak pasal lah. Ayat takut kat hang kot. Kaki aku dah basuh. Mandi. Jumuk belakang kaki basuh. Kaki. Weh, belakang yang kena lah. Oh, sejuk lah. Dah dulu. Lalu kita naik pergi Ending dah tak cantik lah. Masak.
Oh, ni kawasan ni. Oh, tu bot tu. Oh. Okey. Oh, kena juga sikit. Tapi okey lah, refreshing. Orang tengok kita mantap. Basah betul bang. Basah betul bang. Don't play bang. Ni seluar aku basah banyak dah. Ni basah habis ni. Dalam tu kata tak kena ayak tau. Okey, clear. Selamat. Yang penting selamat. Kami naik hummingbird fly pula. Dia macam kat dalam tu. Pusing-pusing dia tu. Jom. Yes. Mah. Tadi kan kita basah kan. Sekarang kita keringkan pakaian pula. Jadi kita kena pusing-pusing. Oh, naik ride ni serius. Layan juga sebab dia ada kawan tu yang akan tembak air. So kena mengelak daripada dia. Dan yang dia kuat jugalah macam laser tu. Oh, best. Ni cawan pusing-pusing. Jom naik cawan pusing-pusing pula. Boleh lah apa mana saja kami sayang. Apa naik layang? Ini benda ni. Oh, tu boleh tak? So jom kita nak naik benda ni pula, pusing-pusing ni. Yang ni panggil sebagai Carnival Chaos kalau tak silap. Okay, dah naik dah. Yang ni lagi kena pusing ni lah. Oh, keras lagi, steering dah keras tu. Enjin tak start steering keras. Okay, macam mana? Apa tadi? Setakat lah semua steady. Semua steady, ya. Cepat kering lah, cepat kering. Man nak muntah nak man. Baru naik benda besar lah. Keringan dia yang okey, dia yang pusing dia. Dia yang pusing, dia yang pening. Jangan muntah man, jangan muntah. Dia dekat kawasan ni pula, Big Wheel ni. Dia ada game atas ni, bawah lagi. Kita naik atas dah. Ada main tak? Menunggu ride. Yang ni pun boleh adjust atas bawah juga. Dia ada handle untuk adjust dia punya ketinggian pula. Nama dia Big Wheel Zip Line. Nombor 3 saja. Jadi mana ni dua? Tolak tu. Oh, okey, kami dah naik dah. Oh, tinggi sikit. Ya, tinggi lagi. Boleh tengok pemandangan dekat kawasan sini. Okay, tengah tunggu gondola untuk balik. Sekarang jam pukul 5.30, 5.30 lah. Kita orang nak naik sekali nanti. Okey, sikit. Yang tempat kita tengok ada motor show, dia tak pacak 2 biji. Biru, merah. Lah, agak lama lah. Hari tu aku main macam dah ada. Ini untuk dinner. Makan dekat Chicken Rice Shop saja. Semua dalam keadaan kelaparan. So, jemput makan. Makan baru settle. Sekarang pukul 6.30 petang. Kami on the way nak keluar balik ke kami punya apartment. Dan call it for a day lah. Dah memang tak larat. Pening semua dah lah. Sebab sejuk semua kan. Sejuk, lepas tu dengan kurang makan, memang disaster. So jom aku sambung esok. Kalau ada apa-apa nanti aku sambung lagi. Sunday symptoms.
Okay, hello guys, kembali lagi on day 3 trip kita ke Genting Highland ni. So untuk hari ni, sekarang jam pukul 10 pagi, kami on the way nak ke Bukit Tinggi Sat untuk buat sightseeing, tengok je. Lepas tu kami nak ke lepas tu kami datang sini balik untuk check out pukul 12. Lepas tu kita bergerak pulang lah. Okay, aku baru saja turn on noise cancellation yang low punya. Sebab semalam dia capture bunyi lagu kat dalam recording ni. Bunyi intercom lah, mostly. So kantoi apa yang aku dengar? Aku dengar podcast. So aku harap kali ni tengoklah macam mana nanti kan. Kalau tak nanti aku nak kena cut sikit lah. So sekarang ni kami on the way nak pergi ke Kolmar Bukit Tinggi tu. No play jatuh pasal tak? No play jatuh. Tu no play lah tu. Jalan. Bawa je no play lumpur tu dah macam mana tu pun. Okay, sekarang ni kami decide untuk tak nak continue balik journey ke Bukit Tinggi tu sebab bayaran entrance nak masuk tu RM14 dan dia untuk one day pass tau. Tapi macam untuk case kami ni, kami pergi sekadar untuk 30 minit je nak sightseeing. Maybe tak baloi lah RM14 tu. RM14 tu mungkin boleh makan lah. So kami decide untuk turun. Sekarang dah 10.45 lah. Alright. So mungkin maybe video lain kali lah untuk cover Bukit Tinggi sahaja kan. Alright. Okay, sekarang ni kami baru dekat Petronas Genting Sempah ni. Berhenti sekejap untuk quick breakfast, makan roti je. Masa lagi kita nak pergi ambil beg. Sekarang pun dah jam 11.24. Lepas tu kita akan gerak. Jangan check out dulu, lepas tu kita akan gerak lah. Okay, sekarang ni kami nak pergi collect beg. Sekarang 11.42. Jom. So dah settle dah check out. So sekarang ni jam pukul 12.10 petang. So sekarang ni kami nak pergi lunch dulu kat satu kawasan saya aku akan tunjuk. Lebih kurang dalam 60 km daripada sini lah. Kita nak keluar pada area Genting ni dulu. Turun kat area Batakali juga lah. Sebab aku rasa mesti Batu Cape punya area jam lah. Banyak lagi kawasan yang mereka nak construct ni. Sebelah kiri ni pun yang dekat area Zeus Coffee ni pun tengah duk buat lagi building. Sini laluan nak ke Uluyang Batangkali, turun belah sini. Kalau turun dekat area Batu Cave tu, itu akan berdepan dengan jam yang agak teruk lah. Okay, kami dah turun dah daripada kawasan Genting Highland. Sekarang ni kami dekat kawasan area Batangkali. Jam menunjukkan 12.40 petang. So
So kita akan go tour dulu lah sampai ke gerai makan. Okey, sekarang ni kami akan ke kawasan Kuala Lumpur baru. Okay, baru sampai area Tanjung Malim. Tanjung Malim. Okay, makan dekat area Tanjung Malim. Sekarang pukul 1 petang. Okey lah, cuaca pun dia taklah terik sangat. Okay, ni kedai dia. Okey, motor pun dah siap parking. Sekarang ni kita jalan nak pergi ke kedai dia lah, ke area Tanjung Malim ni. Lepas sikit pada area KTM dia. Okey, kembali kita. So dah settle dah makan. Sekarang pukul 2.20 petang. So sekarang ni kami on the way nak balik dah. First stop kami sekejap lagi, kami akan isi minyak dekat Petronas Berang. Lepas tu the next stop maybe dekat Sungai Perak untuk semayang dan coffee break dulu lah. Benda duduk daripada Genting kan sejuk kan. Turun-turun bawah ni panas. Dia jadi macam badan jadi macam tak selesa tu kan. Okey, jom. Okey, so kita akan refill minyak dekat Petronas Berang. So ini akan jadi last isi lah kot. Okey. Contoh kita jalan lebih kurang 230 km lah. 230 km. Minyak ada lagi 2 bar lah. Minyak dah saya isi dah. Lebih kurang dalam RM14.89. 7.484 liter lah. So kita akan rest dekat sini sekejap. Dah selesai dah isi minyak dan rehat dekat Petronas Berang ni. So kami on the way. Plan dah naik dekat area Slim River lah. Naik dekat Slim River sebab tak jauh mana dah. Lepas tu kita akan berhenti dekat ANR Sungai Perak untuk coffee break dan solat lah. Sekarang jam pukul 2.50 petang. Lebih kurang lagi dalam 143 kilo nak sampai ke ANR Sungai Perak tu. Lebih kurang dalam 2 jam lah. Okey. Flowers at your doorstep. Heart is inflated. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I can sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream. Okey, tadi berhenti sekejap untuk isi minyak motor Akram dengan Azizi. Kami sekarang dekat arena Pulau Mulai. So lepas ni stop dekat Sungai Perak untuk solat dan coffee break lah. Okey, sekarang ni berhenti rest sekejap dekat arena Sungai Perak ni. So sekarang ni kita macam coffee break lah. Tapi aku makan racikan ni RM5 dan aku beli ayam mineral lah RM2.50. So kita akan rest kat sini dulu sebab hari ni cuaca memang sangat panas gila. Oh, sampai sakit kepala. Sebab kita tadi duduk tempat tinggi, sejuk. Sebab turun bawah terus bahang ya amat lah. So memang kami stop dulu sat, rest dulu lah. Okey, dah selesai dah. So sekarang ni kami on the way nak balik lah. Sekarang ni jam pun dah pukul 6.10 petang. So memang akan shoot terus balik rumah lah. Tak ada stop mana-mana dah. Minyak pun ada lagi 4 bar lagi. So boleh sampai lebih kurang lagi dalam 100 kilo kita nak sampai. So nanti aku akan letakkan lah jumlah perjalanan apa semua.
Okey, sekarang ni berhenti saat dekat Alfonso untuk sesi fotografi kali terakhir. Sebab lepas ni aku akan turun dekat Bandar Baru. So, lagi tak sempat nak jumpa lah. So, kita berhenti kat sini untuk kita ambil gambar. Okey, dekat Alfonso, sesi nak ambil gambar lah. Sesi nak ambil gambar untuk buat sebagai penutup untuk ride kali ni. Ni abang kita. Macam mana bang experience? Sebagai berapa kali ride ni? Baru first time ride, macam-macam jadi ya, plate cabut lah, apalah. Tapi tak apa, kita belajar banyak. Puas hati tak? Puas hati je. Piduk pension lah. Je. Syah, macam mana Syah? Apa recap sikit? Macam mana kita punya ride? Kita punya ride hari ni daripada sejuk ke panas sampai sakit kepala. Itu lah paling sakit lah. Ni ekstrim lah. So Syah sangat ekstrim hari ni. Ni kita ada 2 orang yang kita tak berjaya sekali kan. Hari ni berjaya sekali kan. Feedback sikit untuk sebagai penutup. Punya ni. Tengok nanti ni. Alhamdulillah dah habis dah kita punya perjalanan. Macam mana okey Syah? Okey, bagus. Puas hati lah. Puas hati. Untuk SRB perform ke tak? Okey, baik. Perform mana? Perform Jangan insyaAllah. 1.5 tu dalam tangan mana? 1.5 tu insyaAllah boleh lah. Abang Waizuki macam mana? Macam mana? Macam mana? Duk tunggu Baam lama sangat tu. Baam selalu kan macam mana? Tahu terang. Wah, dia first time. Oh, the first time. So, tak boleh marah ha? Tak boleh marah. Tak boleh marah. Tak apa, slow-slow. Lepas ni mana tahu dia depan aku. Betul, pandai duduk depan. Alah kalau dia depan ikat tali ya. Oi, jangan. Okey. Tu sebagai penutup untuk ride kali ni dah. Okey. So, okay, bye.